Yang ini adalah satu hal yang diketengahkan datangnya daripada siapa ni? Datang daripada pendengar kita Firdaus yang berkongsi pengalaman beliau. Dan dalam kiriman Firdaus kata beliau, saya dengan isteri, kata Muhammad Firdaus Luqman, pernah ternampak sejenis cahaya yang terbang dekat kawasan rumah saya, iaitu di Kampung Pendas. Pengalaman ini benar-benar berlaku. Waktu itu saya dengan isteri berada di serambi rumah kami, sedang duduk dan kita sedang berborak-borak. Jarang dapat peluang macam ni, Kisi. Jadi hal ini berlaku sekitar tahun 2003 di Kampung Pendas di Johor. Waktu tu isteri saya dengan saya sedang duduk, kita sedang minum sambil berborak-borak. Apabila isteri yang sedang saya berbual dengan beliau ni, tumpuannya tidak diberikan pada saya. Dia seolah-olah terganggu tumpuannya sedang melihat sesuatu di arah yang lain. Saya pun bertanya pada isteri saya, awak ni, saya bercakap dengan awak buat apa ni? Apa yang awak tengok? Kemudian isteri angkat tangan tanpa bersuara dan tunjuk ke arah apa yang dia lihat. Saya pun toleh, terperanjat, Kisi. Agak jauh dari kami, kawasan kampung kami memang tidak ada lampu. Jadi memang gelap. Cahaya apa yang bergerak dalam gelap, kita pasti akan nampak dengan jelas. Dari jauh, saya dapat lihat, Kisi, cahaya berwarna macam merah sedang bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain dan terus naik ke atas pokok di salah sebuah kawasan di Kampung Pendas. Dan saya terperanjat sebenarnya. Bila cahaya itu naik atas pokok, terus hilang begitu saja. Isteri pun bertanya pada saya, bang, apa tu bang Saya pun cuba berikan alasan, oh kunang-kunang tak? Isteri pun kata, bang, takkanlah saya tak pernah nampak kunang-kunang. Sebabnya cahaya yang saya dengan isteri nampak dahlah jauh dan besar pula tu. Jadi kalau kunang-kunang dari jarak yang kami duduk, hanya nampak lihat cahaya kecil. Itu pun kalau seekor kunang-kunang takkan nampak punya. Yang ini saya dengan isteri dengan jelas, Kisi. Cahaya berbola warna merah berkelap-kelip sedang bergerak, kemudian naik ke atas pokok dan terhenti seketika di sana sebelum ia lesap dari pandangan. Pendengar Ria 897. Lat beberapa minit lah setelah saya ni cuba jelaskan pada isteri, saya dengan isteri dengar bunyi nyaring datang daripada sudut di mana kami lihat ternampak cahaya merah. Bunyi nyaring itu seolah-olah memberitahu saya dengan isteri, itu bukanlah serangga, bukanlah binatang, tapi itu adalah sesuatu benda yang boleh disifatkan sebagai misteri. Hal ini saya ceritakan pada abah saya, kata Encik Firdaus. Keesokan pagi, selepas solat subuh, saya bertanya pada abah. Dia kata beliau, saya dengan isteri, saya bertanya pada abah saya, iaitu pada malam sebelum tu, saya dengan isteri sedang duduk dan ternampak cahaya merah berkelap-kelip dan terus naik ke atas pohon. Diikuti pula dengan suara yang nyaring. Saya dengan isteri kemudian masuk tidur. Tidak teruskan lagi perbualan kami. Abah saya mengatakan kemungkinan daripada apa yang saya berikan penjelasan pada beliau, yang saya dengan isteri telah pun ternampak makhluk penanggal. Penanggal ni katanya kalau dilihat dari jauh seperti cahaya merah berkelap-kelip sedang terbang. Dari jauh. Kalau dekat-dekat akan nampak memang kepala manusia yang terbang. Jadi bunyi nyaring tu pun sama. Sebabnya makhluk penanggal kalau dia terbang, dia akan mengeluarkan satu bunyi yang tajam. Hal ini pernah dialami oleh abah saya ketika dia muda. Sebab itulah ada rumah-rumah yang mempunyai kolong di bawahnya, mengikut apa yang dijelaskan oleh abah saya, kata Firdaus. Rumah-rumah kampung yang ada kolong di bawahnya dan rumah tu ada anak kecil yang baru dilahirkan ataupun isteri yang hamil. Nak ketika isteri nak melahirkan,
Di rumah tersebut, di bawahnya lantai itu akan diketuk dengan paku supaya makhluk penanggal tak boleh terbang melalui bawah rumah. Kalau dia terbang, akan tersangkut usus-ususnya dan akan mencederakan makhluk tersebut. Sebab itulah kata abah saya, penanggal ni takut dengan benda-benda yang tajam. Takut dengan paku, pokok lidah jin, pokok lidah buaya, yang boleh digunakan sebagai satu perhiasan. Letak dekat pasu, letak dekat tepi tingkap. Confirm dia takut nak masuk. Entah benar ataupun tidaklah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kita teruskan kisah yang dikongsi sama oleh Fiza. Ini merupakan kiriman SMS. Katanya Fiza, ini ringkas saja kisahnya sebab SMS ni tak boleh dikirimkan banyak sangat ataupun panjang sangat kisahnya. Tapi kata Fiza, waktu tu saya hamilkan anak yang kedua dan Fiza berkongsi sama, saya nak pulang ke rumah setelah saya kunjungi rumah ibu saya lah. Suami saya ketika itu sedang menjalani reservis selama 2 minggu dan saya kerap ke rumah mak saya yang terletak di Commonwealth. Dan kalau nak pulang ni, saya ingat lagi waktu kejadian ini berlaku. Saya sedang menunggu bas di salah satu bus stop yang agak sunyi di kawasan Commonwealth. Jadi pendengar Ria 897, waktu tengah tunggu bas seorang diri, saya tengah diri dengan kandungan dalam di perut saya ni lah, sedang saya pegang perut saya ni. Tiba-tiba saya terdengar orang panggil saya, nak. Saya toleh, sebelah kiri saya Casey, dekat ujung bus stop, ada makcik ni tengah diri dan badannya macam membungkuk sedikit. Ya cik, boleh saya bantu? Anak kau makcik suka dengan budak-budak ni, kata makcik tu. Saya tengok, makcik ni lain macam je. Dalam hati bercakap, kenapa cik? Tak ada apa-apa, boleh makcik pegang, katanya makcik tu kepada saya. Casey, kebetulan bila makcik tu cakap macam tu, bas saya pun dari jauh saya nampak tau, dalam perjalanan dah nak sampai. Saya angkat tangan saya tahan sambil tak nak tengok belakang, tapi belakang rasa meremang macam semakin lama semakin dekat. Bas tu sampai, saya toleh tengok makcik tu dah hilang Casey. Mustahil makcik tu boleh hilang, sebabnya sebelah kiri sebelah kanan, kalau di jalan saya boleh nampak, sebelah belakang saya adalah kawasan, boleh saya katakan macam hutan-hutan kecil. Depan tu jalan raya. Jadi macam mana makcik tu boleh hilang sekelip mata? Katanya Fiza. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, ini kisah dari seorang ibu juga. Tadi seorang pendengar kita, seorang isteri yang berkongsi. Yang ini seorang ibu yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Julie. Katanya di sini, Casey, kakak ingin berkongsi satu peristiwa. Ini menghantui keluarga kakak. Ini pun atas kesilapan yang dibuat oleh anak kakak yang mencari naas. Beliau ni dah kemaruk sangat mengikut kumpulan-kumpulan paranormal, sampaikan dia membuat eksperimentasi beliau sendiri. Biasalah sekarang dengan adanya internet, masuk aja internet, type aja apa yang kita nak, macam-macam laman akan tunjukkan benda perkara yang berkaitan dengan apa yang kita type. Jadi anak kakak ni telah pun pelajari sesuatu. Casey, bayangkan Casey, dia buat sesuatu dalam rumah, dalam bilik tidurnya dengan kawan yang datang. Kakak tak tahu. Sebabnya kawan-kawan selalu datang, duduk, makan, buat homework, main game, nyanyi dekat dalam bilik, kompos lagu. Jadi kawan-kawan ni daripada kecil, sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sampai dah sekarang tu. Waktu tu mereka berada di Politeknik. Jadi memanglah kakak tak fikir bukan-bukan, sebab kawan dah lama sangat. Ada kawan barulah yang anak kakak kenal, katanya Kak Julie. Jadi anda bayangkan situasi yang dikongsi sama oleh Kak Julie. Malam-malam hari, beberapa malam tu, apabila kakak sedang tidur, kakak akan bangun kerana kakak terdengar bunyi televisyen seperti ada orang hidupkan TV. Kuat bunyi. Ya Allah, siapa pula dah? Ini mesti tak nak matikan TV ni. Kakak tekan switch
matikan televisyen. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Kemudian kakak pergi tandas, buang air kecil, keluar tandas, sama lagi perkara. Ada orang hidupkan televisyen rumah kakak. Tapi dengar bunyi pasir ya. Televisyen yang dikatakan ada bintik-bintik hitam putih, itulah saluran yang dinyalakan dekat ruang tamu. Kakak angkat lagi remote control, tengok remote control, pegang bateri, keluarkan tempat tutup tu, pegang bateri, tolak, gesir bateri. Mungkin kakak rasa kerana bateri. Matikan TV menggunakan remote, televisyen mati. Masuk dalam bilik tidur. Besok sama juga waktu malam, televisyen menyala. Kemudian pada waktu itu tukar-tukar saluran kisi. Dalam hati, ini mesti dah sampai umurnya lah. Televisyen kakak ni, katanya Kak Julie, mungkin dah nak kena tukar. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi dikongsi oleh Kak Julie. Mula-mula dia main TV kisi, kakak masih tak perasan. Yang berikutnya dia main kelibat dalam rumah. Kakak waktu tu sedang duduk dekat ruang tamu sekitar jam 9 lebih malam. Suami kakak memandu pada waktu malam, memandu teksi. Anak lelaki kakak, ya katanya di sini anak lelaki kakak berada dalam bilik, dah tidur. Kakak ni dekat ruang tamu 9 lebih malam, sedang menonton TV, sambil-sambil tu kakak sedang menjahit. Tiba-tiba kakak nampak ada kelibat orang lari dari belakang. Dapat rasa ada orang. Kakak toleh memang nampak orang masuk ke dalam bilik anak kakak. Jadi kakak ingatkan anak kakak yang baru masuk biliknya lah. Mungkin dia bangun, pergi tandas, dia masuk bilik balik. Begitulah hari-hari mendatang. Terkena gangguan yang amat dahsyat. Akhirnya Casey daripada kecil, bunyi suara TV nampak kelibat. Lama-kelamaan Casey, gangguan yang kakak terima dalam rumah semakin banyak, semakin lama, semakin menakutkan. Akhirnya anak kakak yang bujang ni pun satu. Ma. Ada apa ni? Abang nak tidur dekat bilik mama boleh tak? Bang. Saya tidur bilik mama? Kau tu dah tua tau bang, tidur bilik mama. Untuk malam ni je, Ma. Casey, rupa-rupanya dipendekkan cerita bila kami selidik. Anak kakak, dia mengaku dia masuk dalam internet dengan kawan-kawan pada satu malam. Dia telah pun muat turunkan beberapa bacaan-bacaan mentera, memanggil, menyeru makhluk halus. Dia tidak percaya. Dia nak cuba, katanya nak eksperimen, nak tengok betul ke tidak. Sememangnya dia tak nampak. Sememangnya pada waktu itu dia tak dapat lihat. Anda bayangkan, lama-kelamaan kakak yang kena ganggu dulu, dan akhirnya bila dia boleh melihat benda yang datang ke rumah, yang dia seru, yang dia panggil, baru dia faham. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Katanya Kak Juliana, bila kakak dapatkan khidmat seorang pakar ni datang tengokkan rumah, selidik dan periksa, dapat tahu punca dari anak kakak. Dia menceritakan perkara ini berlaku lebih kurang hampir sebulan yang lalu, yang mana dia dengan kawannya duduk dalam bilik, mula-mula main gitar, kemudian cerita pasal cerita hantu. Kemudian kawannya kata, aku ada masuk di website tau, dia ada bacaan mentera untuk panggil hantu, nak try tak? Mereka bertiga rasa bersemangat, cuba cari, kemudian tutup lampu, kemudian ramai-ramai membaca mentera yang sama, seolah memuja-muja. Memang menakutkan sangat-sangat. Jadi kata Kak Juliana,
anak kakak rasa kesal tentang perbuatannya dan apa yang berlaku sekarang ini adalah harus kakak sentiasa mengawasi anak kakak. Siapa dia bawa masuk rumah, apakah tujuannya, semua kakak nak tahu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jadual. Baik, saudara, kiriman selanjutnya yang ingin saya bacakan datangnya daripada seorang rakan pendengar dan kisah ini berlaku di Singapura. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Indah, saya ingin berkongsi pengalaman, katanya Kak Nur Indah, ya. Kisah ini berlaku ketika kakak menjaga ibu lah yang sedang sakit di hospital dan perkara ini berlaku sekitar lewat 90-an. Waktu itu arwah ibu sedang sakit tenat dan dimasukkan ke hospital dan arwah ibu memang tak suka duduk kat hospital. Begitu jugalah dengan ramai di antara kita yang memang tidak gemarkan, tapi oleh kerana nak jaga hati ibu, sebabnya kalau dia tinggal seorang dia nak balik. Jadi terpaksalah kami bergilir-gilir lah, anak-anak ni bergilir-gilir menjaga ibu. Pada waktu itu, oleh kerana kakak ni tidak bertugas, kakak ditugaskan untuk menjaga ibu, menjenguk ibu lah. Nanti pada waktu petang, datanglah adik-beradik ataupun anak-anak ibu yang lain untuk menziarahi ibu yang sedang sakit tenat di hospital. Dan ibu diletakkan di dalam satu bilik ni. Bilik ini adalah bilik diasingkan, walaupun ward ibu adalah ward kelas C pada ketika itu, kelas B pada ketika itu, tapi hanya dia seorang saja yang berada dalam ward tersebut. Sebabnya harus diasingkan oleh kerana penyakit ibu ni, obat yang dia makan akan melemahkan dia lagi. Dari situ ia memudahkan ibu diserang pelbagai penyakit. Ibu dia asingkan daripada pesakit-pesakit yang lain. Kakak dengan ibu duduk dalam satu ward ni. Kami berdua saja. Kakak temankan ibu dari pagi, kadang-kadang sampailah waktu malam, dan kemudian akan diambil alih oleh adik-beradik yang lain. Kadang-kadang kakak temankan malam sampai ke pagi keesokan hari. Petang hari adik-beradik datang, kakak balik rumah, mandi, makan, datang balik hospital dan jaga ibu kakak untuk beberapa minggu. Jadi pendengar Ria 897, katanya akak kita ni, pengalaman yang diceritakan di sini, waktu kakak ni sedang tertidur di dalam ward ibu lah, duduk dekat atas kerusi bangku ni, dan kemudian terlelapkan mata. Bila buka mata, nampak ibu sedang baring di atas katil. Biasalah dia mempunyai antara penyakit yang ada, semput, dan waktu tu sentiasa katanya di kerongkong tekaknya tu, setiap beberapa jam doktor ataupun nurse akan datang untuk bersihkan kerongkong tekaknya tu daripada kahak dan sebagainya, sebabnya dia dah semput dan akan buat dia tak boleh bernafas. Tapi lebih banyak terkumpul tu dia akan bernafas, tapi ada bunyian yang akan dikeluarkan lah. Sedang kakak duduk ni terbangun kerana bunyi ibu yang tak boleh bernafas ni makin teruk. Kakak pun bangun dan sebenarnya keluar daripada ward nak panggil nurse untuk bersihkan tekak ibu kakak. Jadi kakak pun tengok ibu dah bernafas teruk ni. Kakak bangun keluar. Kemudian kakak jumpa nurse. Kakak cakap, "Nurse, boleh tak bersihkan tekak ibu aku? Aku rasa dah banyak lah terkumpul kat situ. Mungkin nanti susah dia nak bernafas." Dan kemudian nurse tu pun beritahu kakak, ibu anda tak ada dalam situ tau. Ibu anda ada dekat satu bilik ni, di mana doktor sedang cuba bersihkan tekaknya, dan doktor sedang periksa ibu. Bila kakak dapat tahu, kakak terperanjat. Kakak kata, tak adalah, ibu masih dalam bilik sedang baring. Jadi waktu tu adalah waktu tengah hari tau. Bila nurse datang untuk ambil ibu ni, kakak sebenarnya tak perasan. Kakak masuk dalam bilik balik yang memang sah ibu kakak telah pun dibawa keluar daripada ward, di mana kakak sendiri pun tak perasan. Jadi bila duduk balik dekat kerusi, tengok atas katil ibu, memang menakutkan ketika itu. Walaupun waktu tengah hari, kakak boleh bayangkan ketika kejadian ini berlaku, ialah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan setelah beberapa minit, mereka pun masuk. Ibu ditolaklah dengan kerusi roda, pergi ke katilnya dan dibaringkan semula. Setelah ibu menjalani beberapa ujian pemeriksaan lah, X-ray, bersihkan tekaknya dan sebagainya, baru diletakkan atas katil.
dan ibu baring tengok kakak, dan kakak terus menemaninya sampailah saat-saat dia menghembuskan nafas yang terakhir. Pengalaman yang ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini, kiriman yang saya terima daripada Syahidah berkongsi pengalaman yang berlaku di rumahnya. Untuk pengetahuan anda, Syahidah adalah seorang pendengar dari seberang tambak, pendengar dari Malaysia yang ingin ketengahkan pengalaman ini berlaku di rumah flatnya di Taman ... dekat dengan Johor Bahru. Saya terpaksa rahsiakan sebab ini melibatkan beberapa orang jiran dalam kisah yang dikirimkan pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar Casey? Apa khabar juga pendengar Ria 897? Casey boleh panggil saya Ida ataupun Syah pun boleh. Katanya Ida, pengalaman yang diceritakan berlaku di rumah flat. Sebenarnya, rumah yang saya duduk ini dah pun hampir waktu itu 3 tahun lebih. Kawasan rumah saya memang seram. Kawasan rumah saya cuma ada 6 blok flat saja. Dan di belakang kawasan rumah saya terletaknya hutan. Pendengar Ria 897, rumah flat yang saya diami, yang saya tinggal katanya Ida, adalah sebuah rumah flat yang dah lama, agak buruk sedikit. Taman permainan ataupun tempat playground di hadapan rumah tu dah pun rosak, ranap. Jadi kisahnya begini. Sebenarnya di rumah flat yang saya tinggal beberapa kali telah pun berlakunya kes-kes di mana ada kanak-kanak yang jatuh dari tingkat atas. Ada juga telah pun bunuh diri dari tingkat atas dan jatuh di bawah sehingga akan menyebabkan mati. Bayangkan pendengar Ria 897. Saya teruskan dengan pengalaman yang diceritakan oleh Ida. Jadi katanya Ida, bila dia duduk rumah tu 3 tahun lebih, banyak perkara pernah berlaku sebelum dia pindah dan ketika dia tinggal di sana. Antaranya pernah ada anak-anak jiran yang mungkin bermain di koridor, ibu dan ayah tak perasan jatuh, mati di tempat kejadian. Ada juga kes-kes yang mana penghuni rumah tersebut mungkin tertekan ada masalah bunuh diri. Jadi flat tu sebenarnya banyak kejadian-kejadian bunuh diri, cedera dan sebagainya yang berlaku. Tapi walaupun itu semua berlaku, tidak pernah sekalipun ternampak susuk tubuh berkaitan dengan si mati. Tidak. Sampaikan beberapa tahun kemudian, katanya Ida, pengalaman yang saya nak ceritakan ini apabila kami, saya, suami dan juga beberapa penduduk dapat tahu di flat yang kami tinggal, pasangan tua suami isteri. Mereka suami isteri adalah pengamal ilmu perubatan, pengamal ilmu hitam. Sampaikan bila mereka duduk di sana, mereka tahu tentang keadaan flat yang lama yang buruk ini. Mereka telah pun ambil kesempatan untuk memuja roh-roh yang telah pun dikatakan meninggal dunia. Jasad-jasad yang meninggal dunia, memuja roh-roh si mati untuk datang dan menjadi khadam kepada dua suami isteri ini. Pada mulanya, bila mereka berpindah, tidak ramai orang tahu. Dan tidak ramai orang tahu juga siapakah sebenarnya pasangan suami isteri ini. Katanya Ida, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Saya ingat lagi, Gisi. Saya balik rumah saya di tingkat 7, naik lift bersama dengan pasangan dua orang tua. Bila saya masuk ke dalam, mereka dah ada di dalam. Saya senyum, mereka tidak senyum balik. Saya tekan tingkat 7. Saya tengok lampu lain tidak menyala. Saya pusing ke belakang dan saya bertanya, "Makcik, tingkat berapa?" Dia diam. Kemudian suaminya yang tekan sendiri nombor. Dalam hati saya, sombong betul pasangan kedua-dua orang tua ni. Jadi mereka tinggal di tingkat 9. Saya tingkat 7. Tingkat 7, pintu terbuka, saya keluar. Dan pasangan ni terus naik ke atas.
itulah pertama kali saya nampak mereka. Saya beritahu suami, katanya Ida, tentang pasangan ini, dan suami pun mengatakan, sudahlah, awak ni orang tu mungkin baru pindah sini, tak kenal sangat. Nanti lama-lama baiklah tu jadi kawan. Jadi pendengar Ria 897, beberapa hari kemudian saya nampak lagi dua pasangan ini. Tapi bila saya nampak mereka sedang tanam sesuatu di belakang flat rumah kami. Dua pasangan orang tua saya baru balik dari tempat tugas, sedang berjalan naik tangga nak pergi ke flat rumah saya. Saya nampak dari jauh ada orang. Satu dengan cangkul, satu lagi sedang pegang barang. Saya tengok, perhatikan mereka. Apa pula kedua orang tua ni nak buat? Korek tanah malam-malam dekat belakang rumah. Mesti ada benda tak kena ni. Jadi saya dengar sedang berjalan, katanya Ida. Saya perhatikan. Lalu mereka pusing belakang tengok sana, tengok saya. Muka dan wajah isterinya seolah-olah dalam keadaan bengis, marah kerana saya ni kepo nak memandang ke arah mereka. Rakan pendengar Ria 897, selepas kejadian malam itulah banyak gangguan berlaku. Sampaikan depan rumah saya beberapa kali dengar bunyi telapak kaki orang berjalan, berlari, bunyi loceng kaki seperti orang mengenakan gelang kaki. Juga gangguan-gangguan yang lain yang diceritakan oleh beberapa jiran. Penampakan kisi perempuan Cina yang tinggal di tingkat atas, yang dah pun mati meninggal dunia kerana terjun diri. Semua penduduk di blok itu, blok sebelah, tahu tentang wanita Cina yang bunuh diri. Tapi kebelakangan itu, setelah pasangan ini tinggal di blok kami, berpindah di blok kami, kelihatan kelibat wanita yang dah disahkan mati. Siapa yang tak takut? Rakan pendengar Ria, akhirnya bila selidik, biasalah bila duduk dekat rumah macam tu, telinga tembok semua boleh bercakap. Sampai ke telinga saya, sampai ke telinga suami, memberitahu bahawa pasangan tua, suami isteri ini adalah pengamal ilmu perubatan, ilmu hitam. Mereka tinggal di flat kami ada matlamat untuk memuja roh-roh yang meninggal dunia dekat kawasan itu. Betul ke si? Jadi ramai orang tidak puas hati sebenarnya. Malah sesiapa saja yang cuba menghentikan perbuatan pasangan tua ini, mereka akan diganggu oleh sejenis makhluk polong yang akan datang ke rumah mereka. Cerita ini diceritakan oleh kawan saya, iaitu jiran yang tinggal di tingkat 3. Abahnya sebenarnya datang secara damai berjumpa dengan pasangan tua. Bila buka pintu, dia berbual dengan baik. Tapi pasangan tidak boleh terima. Malam hari, bila abahnya sedang tidur, bunyi orang ketuk pintu. Kawan saya ni yang bangun buka pintu depan rumah, nampak kisi perempuan berpakaian bajunya habis, berlumuran dengan tanah liat, wajah terkopak-kopak, rambut tidak terurus, mata terbeliak. Kawan bila nampak buka pintu terus terjerit dan pingsan di hadapan rumahnya. Saya akan bacakan kisah pada malam ini. Ini kiriman daripada Muhammad Azlan, berkongsi pengalaman beliau. Selamat tengah malam, Kisi. Juga para pendengar misteri jam 12. Oh, ini dah pernah saya baca, mohon maaf. Salah email. Ini kiriman daripada Fifi. Fifi kata, Abang Kisi, saya Fifi, saya pendengar setia misteri jam 12. Sejak mula Abang Kisi bekerja mengendalikan misteri jam 12 sampai sekarang saya mendengar rancangan ini. Terima kasih Fifi. Fifi nak ketengahkan satu peristiwa yang mana waktu tu Fifi hamil anak yang pertama. Juga Fifi ini dah dikatakan peminat nombor 1 misteri jam 12. Dalam keadaan hamil, tahukah Casey, saya mendengar rancangan MJ12 secara sembunyi-sembunyi. Suami dah marah, mak saya pun turut marah kerana
tangkap saya mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saya rasa saya ni mempunyai masalah pada waktu itu. Yalah, ada orang hamil, dia nak makan tu, nak makan ni. Saya pula Casey nak dengar MJ12. Mujurlah di YouTube pada waktu itu ada macam-macam kisah Misteri Jam 12 yang dirakamkan dan dimuat naikkan di laman YouTube. Pagi, petang, malam saya akan dengar live. Pagi dan petang saya akan dengar melalui saluran YouTube. Bila saya saya ni diketahui oleh suami dengan ibu saya, kena marah ke si? Katanya ini adalah pantang larang orang kita. Jangan dengar benda-benda tahyul macam ni. Kau tu hamil anak pertama. Dalam hati nak ketawa. Dia cakap saya ni dengar benda-benda tahyul cerita hantu. Saya dengar je bukan percaya. Yang dia tu lagi teruk. Dalam hati saya berkata, cakap jangan dengar benda-benda tahyul. Tapi dia tak kasih saya dengar, apa sebabnya? Sebab tahyul juga. Kepercayaan orang Melayu. Mendengar kisah seram konon akan, yalah, anak dalam kandungan tu takut nanti terkejut ke, terencat ke. Saya tidak indahkan. Jadi saya ni, bila suami tidak ada di rumah, saya boleh mendengar lah. Mendengar, tapi tak boleh kasih ibu saya nampak. Ibu saya ni pun waktu malam akan masuk bilik, dia akan periksa. Saya akan sumbat satu earpiece dekat telinga sebelah kiri. Jadi bila ibu tengok dari pintu, nampak macam saya tengah tidur, telinga tak sumbat apa-apa, padahal sedang mendengar rancangan MJ12. Jadi pada waktu tu, saya ni sumbatlah earphone dekat telinga. Sampaikan saya terlelap kisi. Tertidur. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Bila saya tertidur, Misteri Jam 12 masih lagi berkumandang. Jadi ingat, telinga sebelah kiri disumbat earpiece, sebelah kanan tu bebas, tak ada benda. Dan saya mula-mula dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Saya buka mata, saya tengok dekat pintu bilik tutup. Bilik saya tak ada orang. Tapi saya dengar orang panggil saya. Misal kata nama digunakan Fifi, terdengar seperti Fifi. Kebetulan Casey, saya terbangun. Dalam hati tertanya, betul ke tadi aku macam dengar orang panggil nama aku ni? Mungkin tidaklah. Kali kedua bila dengar suara halus tu memanggil nama saya, baru rasa takut dan terperanjat. Saya cabut earpiece. Tak dengar MJ12 pada malam tu. Malam-malam berikutnya Casey, rupa-rupanya yang panggil tu betul, saya dengar. Tapi dia ada dekat tingkap bilik Casey. Sebab saya tahu dia dekat tingkap bilik, bukan saya nampak. Tidak. Akan tetapi mak saya. Waktu tu dekat tingkap bilik, ini merupakan keesokan hari lah. Sedang baca sesuatu, sedang buat sesuatu. Kemudian saya tanya pada mak, mak pun beritahu. Mak tanya, Fifi, pernah tak engkau rasa macam semacam tengok dekat tingkap? Mak dah letak langsi. Sebab langsi dalam bilik saya adalah langsi D curtain. Cahaya matahari boleh masuk, boleh nampak luar. Jadi mak saya buka, mak saya kata tak apa, pakai night curtain. Nak tidur malam, tarik langsi naik curtain, jadi tak nampak terus. Saya tanya kenapa, dia mati-mati tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu. Katanya satu malam tu bila mak saya masuk, tengok saya nak tengok saya dengar Misteri Jam 12 ataupun tidur. Saya sedang tidur, tapi masih sumbat earpiece. Mak saya terperasan dekat tingkap bilik macam ada perempuan sedang menjenguk. Selepas waktu itulah mak saya pergi dekat tingkap bilik. Dia berdiri. Katanya dia membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian barulah dia tukar langsi keesokan harinya. Dan dia turut merasakan kehadiran sesuatu dekat tingkap tu amat dapat dirasakan. Saya tak pasti adakah kerana saya mendengar rancangan ini ataupun memang secara kebetulan.
Baik saudara, kisah berikut ini saya nak ketengahkan. Ini berkenaan dengan kejadian yang berlaku di kawasan Sengkang di Singapura. Jadi kiriman daripada Nurwandi. Waktu tu saya ni sebenarnya baru balik kerja. Jam 1 pagi saya dah letak motosikal di tempat letak kereta bertingkat. Kemudian saya nak jalan keluar daripada multi-story car park. Tiba-tiba saya nampak ada 3 ekor anjing. 3 ekor anjing dalam keadaan resah gelisah. Tidak henti-henti daripada katanya anjing tu menyalak dan kata beliau, kata Wandi bila saya nak keluar dari kapak daripada tingkat atas tu, saya dah nampak ada 3 ekor anjing sedang menyalak pada malam yang disebutkan ataupun pagi yang disebutkan. Jadi saya pun tawakalkan diri, saya turun ke bawah dan 3 ekor anjing tu masih ada. Saya terpaksa buat pusingan jauh untuk elak daripada bertembung dengan 3 ekor anjing yang ada di luar tempat letak kereta di kawasan rumah saya di Sengkang. Jadi kata Wandi, apabila saya dah pusing jalan jauh, saya rasa selamat. Anjing tu tidak ikut saya dan mungkin tidak mengganggu saya lah pada malam itu. Saya pun naik ke atas dan bila sampai rumah teringat pula yang saya lupa sesuatu dalam kotak yang beliau lupa sesuatu yang diletak dalam kotak di box motosikal. Jadi dia kata Wandi, saya terpaksa turun ke bawah balik KC. Turun ke bawah pergi ke kapak untuk ambil barang saya yang saya lupa. Sedang saya berjalan ni menuju ke arah kapak, 3 ekor anjing tu masih ada di sana. Akan tetapi saya terkejut sebenarnya. Terkejut dan terperanjat apabila 3 ekor anjing yang sedang buat bising pada pagi itu ke arah satu sudut yang mana di situ saya ternampak dengan jelas ada perempuan dengan rambut panjang baju putih dekat multi-story car park di estate perumahan saya di kawasan Sengkang. Nampak sangat-sangat ada baju putih. Baju putih ni kain labuh seolah-olah macam susuk tubuh manusia. Anjing tu sedang tak henti-henti bersuara ke arah wanita itu. Dan bila saya tengok sekali, tengok lain, 2 kali saya pandang susuk tubuh wanita yang nampak dari jauh tu hilang. Selepas wanita tu hilang dari pandangan, 3 ekor anjing ni pun katanya berlalu pergi. Saya ambil barang dan saya tutup box, saya keluar. Bila jalan dan lalu tempat yang sama, saya tak akan dapat lupakan. Tidak akan dapat lupakan. Sebabnya, kata bila lalu dekat situ setelah ambil barang dari motosikal, boleh bau harum dan bau wangi. Bau harum orang pakai minyak wangi memang tidak meremang. Tapi saya tahu ini adalah bau sesuatu yang menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah tentang apa ni? Okey, ini datangnya daripada seorang pendengar yang berkongsi pengalaman beliau. Ini berlaku di Singapura tentang sebuah rumah yang beliau beli. Jadi hanya selepas 3 bulan duduk dalam rumah ni, beliau dapati ada sesuatu yang tak kena dengan rumah yang dia beli di Pasir Ris. Dan rumahnya menghadap sungai. Sungai yang cukup famous di kawasan Pasir Ris. Sungai Api-Api. Kita kembali selepas ini dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam pendengar Misteri Jam 12. Kiriman berikut ini datang dari Kak Nap. Kata beliau, berpindah rumah baru KC. Kakak, suami dengan 2 orang anak. Rumah pertama kami, rumah lama. Jadi daripada rumah 3 bilik, suami telah pun kumpul duit dan ada kelebihan, kami upgrade rumah kami, tinggal di rumah 5 bilik KC. Jadi inilah kisah yang diceritakan bila berpindah ke rumah 5 bilik dah menetap sana hampir 3 bulan. Sebelum ni semua keadaan rumah tu okey, tengok berkenan.
Dipendekkan cerita, kata Kak Nap, yang perasan adalah anak perempuan kakak yang muda. Kakaknya belum lagi ketahui tentang apa yang berlaku. Adiknya, iaitu anak kakak, Kak Nap kata, jadi katanya anak Kak Nap, ya, anak bongsu lah, anak gadis bongsu, gunakan nama samaran Casey. Okey, saya gunakan nama Siti lah, bukan nama sebenar, nama samaran. Jadi Siti ni katanya malam-malam hari kalau dia nak buang air kecil, sebab dalam rumah tu kakak, suami dengan 2 anak gadis lah. Jadi rumah tu ada 3 bilik tidur. 1 bilik kakak gunakan, 1 bilik untuk anak sulung, 1 untuk bongsu. Bilik anak kakak ni tidak ada dalam bilik, tak ada tandas. Mereka nak pergi tandas kena keluar bilik, jalan pergi dapur dan masuk ke tandas bahagian dapur lah. Jadi inilah pengalamannya yang diceritakan. Rumah kakak ni dekat kawasan Pasir Ris, Kisi, kata Kak Nap. Dekat kawasan Pasir Ris dan juga bertentangan dengan sungai api-api. Itu antara faktor kenapa kakak beli rumah ni. Sebab kakak suka, Kisi, pemandangan dekat depan sungai itu. Kalau tengok tingkap boleh nampak sungai itu mengalir. Memang satu ketenangan pada kakak lah. Kakak ni lebih suka kepada alam semula jadi. Yalah, kalau nak beli rumah tepi laut ni, Kisi, mana boleh mampu. Berjuta-juta harganya. Paling-paling pun tepi sungai jadilah, Kisi. Jadi Kak Nap menceritakan hampir 3 bulan selepas tinggal di sana, anak kakak yang bongsu ni beritahu, katanya, Mak, semalam bangun kan nak pergi toilet. Kata beliau, dia nampak ada orang duduk dekat ruang tamu. Pada mulanya dia fikirkan kakaknya sedang duduk dekat ruang tamu lah. Dia keluar dari pintu bilik, dia nampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu di sofa. Dia terus bergegas pergi tandas untuk buang air kecil. Kemudian dia keluar dari tandas, dia patah balik, ruang tamu tak ada orang. Jadi pada mulanya dia fikirkan kakaknya. Dia pun menjenguk bilik kakak. Kakaknya dah tidur. Ya, dah tidur. Kemudian dia masuk dalam bilik. Jadi apa yang berlaku, besok tu bila dia bangun, memang tidak sekolah, dia beritahulah saya tentang apa yang dia nampak. Dan memang kakak pun terperanjat, kata Kak Nap. Tapi kakak hanya katakan, mungkin agaknya dalam keadaan baru bangun tidur, kadang-kadang ni kita akan ternampak macam-macam lah. Yelah, bangun tidur, mata masih gelat, dan sebab itulah penglihatan tak jelas. Dia kata mungkinlah, Mak. Jadi apa yang berlaku setelah anak kakak kena, 2 hari, Kisi, kakak pula kena. Waktu tu anak 2 orang tengah tidur dalam bilik. Kejadian ini berlaku pukul 1 pagi, Kisi. Pukul 1 pagi. Kakak bangun daripada katil, keluar dari bilik. Kemudian bila kakak keluar dari bilik, sebenarnya kakak nak pergi ke dapur untuk minum segelas air, kata Kak Nap. Apa yang terjadi, peti ais rumah kakak ni adalah peti ais pintu tinggi, Kisi. Bawah bahagian laci, atas adalah pintu yang panjang tinggi. Bila kakak buka pintu peti ais, ia akan menghadang penglihatan kakak. Tinggi, Kisi. Tak nampak. Jadi tengah buka pintu peti ais, tengah nak ambil air, kakak dengar anak perempuan kakak, merupakan suara anak bongsu. Katanya, mana air, haus. Itu anak kakak cakap. Kakak dengar dengan jelas, anda bayangkan mungkin tengah nak ambil sejak air, nak tuang dalam cawan, tiba-tiba dia terdengar suara, mana air, haus. Kakak pun cakap, nak air apa? Tak menyahut, Kisi. Nak air apa? Tak menyahut. Jadi kakak pun tolak pintu, tutuplah, tak rapat. Kakak sedang memandang ke arah belakang pintu peti ais. Tak ada orang pun dekat sana. Tapi sebelum tu kakak dengar suara orang, dan rasanya macam ada orang dekat belakang pintu tu mengatakan, mana air, haus. Kisi, hakikatnya rumah tu ada gangguan, Kisi. Setelah
anak kakak memberitahu, anak bongsu kakak sendiri mengalaminya. Katanya kakak telah pun mengambil keputusan untuk memanggil seorang ustaz untuk simah rumah. Begini kakak rasalah, kemungkinan dah terlampau. Katanya di sini. Baik, mohon maaf tadi saya terlompat pula muka surat. Jadi anda bayangkan kemungkinan anak gadis yang anak sulung itulah tidak kena gangguan, tapi kakak dengan anak bongsu dah kena gangguan. Dan katanya panggil ustaz untuk simak rumah. Kemungkinan katanya akak Enam kata mungkin bila pindah rumah baru kakak tidak simah rumah, tidak ada upacara mungkin doa selamat ke kesyukuran. Rumah tu mungkin tidak begitu bersih. Rumahnya cantik tetapi rumah tu dah kosong agak sekian lama. Jadi mungkin ada penghuni-penghuni yang tidak diundang, guys. Jadi itulah kisah dari Kak Nap yang saya ingin sampaikan. Malah Kak Nap juga ada kirimkan gambar. Katanya dia pernah ternampak dekat ruang tamu dia ada letak meja makan. Dia pernah ternampak ada perempuan dalam keadaan tunduk. Wajahnya rambut menutupi wajah. Wanita ni sedang duduk sambil menunduk. Tengah duduk dekat meja makan rumah Kak Nap di Pasiris menghadap sungai api-api. Kakak tidak pasti. Jadi katanya di sini yang dikongsi sama. Setelah dapat tahu rumah tu tak disimah barulah dan beliau sebenarnya kata Kak Nap tidak percaya dengan nak bersihkan rumah, nak simahkan rumah. Kata beliau hanya dapat rumah, ambil kunci, pindah. Dah settle. Tak perlulah nak buat-buat yang tadi tu. Tapi mungkin kemungkinan katanya gangguan itu berlaku pada kakak dengan anak kerana kakak tidak bersihkan rumah itu ataupun simah rumah berkenaan. Misteri Jam 12. Berikut ini kiriman daripada Suhana. Katanya, Assalamualaikum, apa khabar Kisi dan pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Suhana, Kisi boleh panggil saya ringkas Su sahaja. Su ingin berkongsi satu kisah peristiwa yang menakutkan. Beberapa kali bila Su hamilkan anak yang pertama, waktu tu sedang mendukung bayi Su di tingkap dapur. Su memang suka berdiri di tingkap dapur lah. Dan juga sambil itu menunggu suami pulang dari tempat tugas. Dan waktu itu juga dah tinggal rumah sendiri. Hanya pada hujung minggu kadang-kala ibu Su akan datang untuk bermalam di sana untuk temankan dan nak jaga cucu. Jadi apa yang berlaku? Beberapa kali bila ibu bermalam pada hujung minggu lah di rumah Su, ibu seringkali katanya di sini memarahi Su bila Su menunggu suami di tingkap dapur sambil mendukung anak yang baru dalam berapa minggu dilahirkan. Nasihat dia gini Kisi, Su, kau jangan diri dekat tingkap. Kau tahu tak benda tu berliga-liga depan tingkap rumah kau. Anak kau tu anak yang pertama, darah manis. Saya akan toleh dan kata pada ibu saya, alah meripiklah ni semua, jangan percayalah. Kalau betul-betul hantu boleh mati, kasih orang mati, pernah dengar ke masuk berita orang mati kena cekik hantu? Dan mak saya akan cakap, aku cakap kau tak percaya. Aku tak kisah kau nak jadi apa-apa pada kau. Tapi kalau cucu aku terjadi apa-apa, dah satu hal. Saya hanya berdiam diri saja. Jadi perkara ini berterusan. Setiap kalilah nak tunggu suami balik kerja, saya akan diri tingkat dapur. Sambil tu kalau anak saya nak minum susu, saya akan berikan dia minum susu sebelum itu. Dan kemudian akan dukung, cuba tidurkan dia di tangan saya sambil menunggu suami di tingkap dapur. Jadi apa yang berlaku? Pendengar Ria 897. Cuba anda bayangkan kisah yang diceritakan oleh Su. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897. Kita kembali kisah Su. Jadi awal tadi kita imbas kembali pengalaman yang dikongsi oleh Su. Ibu seringkali kalau datang pada hujung minggu untuk bermalam di sana, untuk bersama dengan cucu yang tersayang, nampak anak dukung cucu yang baru berusia 2-3 minggu. Dia akan marah. Jangan diri di tingkap dengan cucu aku. Cucu aku tu baru berapa minggu. Darah manis. Kau tahu tak benda tu dekat tingkap? Tapi Su hanya
Kisah-kisah yang dikatakan oleh ibunya tak betul. Bedik. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Inilah kisah yang ingin saya teruskan. Bila ibunya tidak ada di rumah dan perkara ini berlaku pada hari biasa, bukan pada hujung minggu. Kisi waktu yang sama, saya berdiri di tingkap dapur setelah saya berikan anak saya susu badan. Saya nak tidurkan dia. Saya pun dukung tengok jam waktu suami saya nak dekat pulang. Saya pun dukung anak saya bawa tepi tingkap, tidurkan dia. Sedang saya tidurkan anak saya, nampak kisi kereta suami masuk dalam tempat letak kereta. Saya pun kata pada anak, "Wah, Baba dah balik tahu. Tu, tengok tu." Saya pun tidurkan anak. Nampak suami letakkan kereta dan suami tahu saya mesti akan tunggu dia. Suami mendongak ke atas. Pendengar Ria 897, apa yang bakal diceritakan dari pandangan suaminya, bukan pandangan Su. Jadi Su tak beritahu saya tingkat berapa rumahnya. Tapi pastinya rumahnya di tingkat atas. Suami berada di bawah. Suami setiap kali balik mesti tahu isteri ada di tingkat dapur sedang tunggu dengan anak. Suami dongak ke atas. Su pun melambai. Suami lambai dan suami tetap masih mendongak dan tidak berganjak dari tempat itu. Su lambai lagi. Su panggil. Macam seolah-olah, "Bang, naik atas." Suami dongak tengok lama. Kemudian, suami tunjuk tangan seolah-olah suruh masuk. Kenapa ni? Tangan dia gerak lagi suruh masuk. Saya pun ke belakang kisi. 1 langkah belakang, 2 langkah belakang, 3 langkah belakang. Kisi, saya nampak ada benda hitam terjuntai dekat tingkap dapur. Sekali pandang, macam rambut orang. Astaga. Saya cuba selawat telinga di telinga anak saya. Saya toleh ke belakang dan jalan. Tunggu suami depan pintu rumah suami ni atas. Suami marah saya. Awak jangan diri dekat tingkap. Jangan diri dekat tingkap. Tahu bang, saya takut bang. Kenapa bang? Jangan diri dekat tingkap. Suami saya pergi dekat tingkap. Terus dia angkat tangan di azan. Lagi saya takut. Suami tutup tingkap, masuk dalam rumah. Kemudian kami duduk di ruang tamu, tak bercakap. Kami diam. Nak dekat setengah jam kisi saya tengok suami tengok saya. Tapi anak nasib baiklah masih nyenyak tidur. Apabila keadaan dah semakin baik, baru saya tanya suami, "Bang, apa bernampak bang?" "Awak tahu tak, masa awak tengah lambai saya dongak tengok awak. Tapi dekat tingkat atas, ada perempuan sedang diri dekat tingkat dapur. Setahu saya, rumah atas tak ada orang. Saya nampak bang. Saya nampak rambut hitam. Dahlah, awak jangan diri dekat dapur lagi Jangan tunggu saya Sejak hari itulah kisi dan pendengar misteri jam 12. Saya dah tak nak diri lagi kisi dekat tingkap dapur dengan anak. Kadang-kadang nak terbuat sebab dah biasa sangat. Tapi setengah jalan saya tengok tingkap, saya akan patah balik. Itulah kisah yang dikirimkan oleh Suhana. Terima kasih kisi dan juga selamat tengah malam. Kisah yang diceritakan ini datang daripada seorang perawat namanya Haji Sulaiman yang berkongsi kisah. Katanya, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam. Harap Kisi dapat baca kisah saya ini. Ini berkenaan dengan satu peristiwa yang melibatkan penggunaan media sosial. Dan harapan saya ni setelah mendengar kisah ini, kita lebih berhati-hati dan lebih rasa sensitif terhadap apa yang kita kongsi, kita gunakan di ruang media sosial ini. Inilah kisah yang dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg, kiriman dari Haji Sulaiman.
Tuan Haji, tolonglah. Anak saya dalam bilik tu. Dari tadi tak henti-henti. Saya dah tak tahu nak buat apa, Tuan Haji. Tak apa, biar saya tengok dia dulu. Izinkan saya masuk. Masuk Tuan Haji, masuk. Tolonglah Tuan Haji, saya susah hati sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah kau ni? Apa masalah kau? Kenapa kau datang? Siapa suruh kau datang? Dan apa yang kau buat dekat sini? Pendengar Ria 897 FM. Kata Haji Sulaiman, bila masuk saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mula soal dan tanya. Dia tak indah tentang pertanyaan saya. Dia hanya terus mengerang, meraung waktu malam tu. Jadi saya mula membaca beberapa surah untuk dapatkan perhatian dia, yang saya sedang bercakap dengan dia. Saya mula baca dan baca. Saya tanya lagi soalan, saya baca lagi, saya tanya soalan, baca lagi, tanya soalan. Sampaikan perhatian dia dapat saya miliki. Apa kau nak, orang tua? Apa kau nak? Aku nak tahu kenapa kau datang sini. Apa urusan kau dengan budak ni? Siapa suruh kau datang? Kau tahu tak, kau memang tak boleh masuk dalam tubuh orang. Tempat kau bukan dekat sini. Kau tak takut ke dengan azab neraka? Tempat aku bukan dekat sini. Tiba-tiba dia membuat satu bunyi yang juga menakutkan. Matanya dibeliakkan, kemudian dia tunjuk. Jari telunjuk menunjuk ke satu arah. Bila saya tengok, saya pandang, dia menunjuk kepada laptop yang ada di atas meja dalam bilik tersebut. Dia tunjuk dekat laptop tu sambil mata terbeliak, sambil dia mengeluarkan bunyian yang agak menyeramkan pada malam tu. Apa? Kenapa kau tunjuk tu? Apa benda tu kena mengena dengan hal ni? Sebelum aku binasakan kau, kau keluar daripada tubuh budak yang tak bersalah ni. Kau keluar sekarang. Tak bersalah. Tak bersalah. Saya suruh ibunya mengambil laptop dan serah pada saya. Saya membuka laptop tu, kemudian muka surat yang pertama, laptop yang awal tadi dalam keadaan sleep, adalah Facebook. Saya tanya dia lagi, bercakap dengan dia. Makhluk jin ni dia tak akan beritahu kita terus terang apa yang berlaku. Dia tak akan cakap, oh ni dia pakai gitu, dia buat ni. Tidak. Dia akan cuba cakap sesuatu dan kita harus fikirkan apa yang dimaksudkan. Akhirnya, setelah hampir 1 jam saya bercakap dengan dia, baru dapat kesan. Rupa-rupanya, budak perempuan ni menggunakan gambar sebagai profile picture. Gambar ini adalah gambar milik seorang perempuan yang dah pun meninggal dunia. Dan kebetulan perempuan ni pula
Dia meninggal dunia kerana dibuat orang. Kebetulan, entah benar ataupun tidak, daripada pertuturan, itu yang saya dapat andaikan kisah yang berkaitan. Jadi, setiap kali dia masuk Facebook, dia akan tenung gambar profile picture-nya sendiri. Bila dia tenung, ini adalah satu penyakit ain. Pandangan mata ain, kata Haji Sulaiman. Secara tak langsung, memang susah nak percaya. Tetapi, melalui media sosial, dia turut sampuk anak gadis yang tidak bersalah. Semua punca daripada menggunakan gambar profil seorang wanita yang dah pun meninggal dunia. Jadi dah tahu. Kemudian saya kata, kau keluar. Nanti aku nasihatkan dia. Kau keluar. Degil Kisi tak nak keluar. Tak nak keluar, saya bercakap dengan dia. Terus dah tak layan. Dah tak layan, tak indahkan saya. Saya mula membaca dan terus membaca. Sampaikan dia terpekik-pekik Kisi. Dia kata sakit, dia kata panas. Kemudian suara budak ni keluar. Mak, tolong mak. Mak, tolong. Mak, tolong. Ika dah baik mak. Ika dah sihat. Mak dia pun kata dengan saya, Tuan Haji, terima kasih. Terima kasih. Saya kata pada mak dia, awak jangan percaya tipu hila jin ni. Saya baca lagi, terus dia keluar, dia pekik-pekik dan maki hamun semua jalan terus. Saya cuba berusaha. Akhirnya mungkin dia mengaku gagal. Dia tinggalkan dan terus tidak kembali. Terima kasih dan selamat tengah malam.